Hello semua, Assalamualaikum. Jom kita berlatih algebra sekali lagi. Okey, dan seperti biasa kita akan mulakan dengan asas algebra, iaitu tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, baik. Tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, soalan 3y sama dengan 9. Okey, 3y ni apa? 3y ini darab. Sebab apa? Antara nombor dengan huruf ni dia tak ada tambah atau tolak. Jadi kita pindahlah dia. Jadi dapatlah y sama dengan 9. Darab 3 pindah jadi bahagi. Bahagi nombor 3 tu dekat bawah. Jadi dapatlah 9 bagi 3 dapatlah 3. Okey. Perasan sini positif 3. Sini pun positif 3. Okey, simbol dia tak berubah. Kalau darab bahagi. Ya, lepas tu kita soalan lain pula. 3 tambah y sama dengan 9. Okey, 3 tambah y ni apa? Okey, 3 tambah y kan ada tambah sini, jadi dia tambah tolak lah. Okey, untuk kes ni kita nak tinggalkan y seorang-seorang, pindahlah 3. 3 ni apa? 3 ni positif by default. Okey, jadi pindahlah, dapatlah tambah pindah jadi tolak. Okey, tambah 3 pindah jadi tolak 3. Okey, tolak 3 sini lah. Okey, dapatlah y sama dengan 9 tolak 3 dapatlah 6. Okey, settle. Okey, betul. Y per 3 sama dengan 9. Okey, tengok sini. Sini kat y kat atas. Jadi 3 ni bahagilah. Jadi nak tahu nilai y, pindahlah 3 ni ke sebelah sebab y tinggal seorang-seorang. Dapatlah y sama dengan bahagi pindah jadi darab. Dapatlah y sama dengan 20, 1, 2, 3, 27. Okey, settle. Okey, lepas tu dapatlah 9 sama dengan soalan seterusnya y tolak 3. Okey, jadi nak tinggalkan seorang-seorang, pindahlah tolak 3 ni. Tolak 3 pindah jadi tambah. Okey, tolak pindah jadi tambah. 9 tambah 3 dapatlah 12. Okey, settle. Okey, soalan seterusnya. Okey, macam mana kalau kita dapat soalan macam ni? 3y per apa? 10 sama dengan 6. Okey, y ni kan ada 3y ni ialah darab, 10 ni ialah bahagi. Jadi kita kalau macam ni, kita pindah bawah dahulu. Okey, bawah dahulu. Dapatlah 6 darab dengan 10. Okey, 6 darab 10 berapa? 60. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita pindahlah 3 ni pula. Okey, 3 ni apa? 3 ni ialah darab. Jadi pindah jadi bahagi. Okey, dapatlah y sama dengan 20. Okey, settle. Okey, tapi macam mana pula kalau dia macam ni? Okey, katalah contoh iaitu 3 per dengan 10y sama dengan 6. Kita nak buat. Okey, sebab ni y ni kat atas, y ni kat bawah. Okay, ingat y unknown dia mesti dekat atas. Untuk cara jawapan dia mesti dekat atas. Jadi kalau tak dekat atas, kita pindahlah. Jadi dapatlah 3 sama dengan 6 dengan 10y. Okay, kita kembangkan, dapatlah 3. Okay, 6 darab 10 60. Okay, tak ada y, ada y kat sini. Okay. Okay, lepas tu kita buat apa? Pindahlah 60 ni. Sebab y ni nak tinggal seorang-seorang. Jadi dah pindah, dapatlah 3. Ni 60y ni ialah darab, pindah jadi bahagi. Okey, kita dapatlah gunakan kalkulator je, kita dapatlah 1 per dengan 20. Okey, faham? Settle. Okey, contoh yang lain. Contoh yang lain apa? Kita ada idea pula. Okey, 2y per dengan 5 sama dengan 4. Okey, jadi macam biasa, atas ni darab, bawah ni bahagi. Jadi pindah bahagi dulu. Okey, jadi dapatlah 2y sama dengan 4 darab dengan 5. Okey, jadi 4 darab 5 dapatlah 20. Okey, 2y ni kekal. Okey, y ni kita nak tinggalkan seorang-seorang kan. Jadi pindah apa? Pindah 2 lah pula. Jadi dapatlah y sama dengan 20. Darab pindah jadi bahagi. Dapatlah y sama dengan 10. Okey, settle. Okey, macam pula kalau y ni kat bawah. Contoh macam 2 per dengan 5y sama dengan 4.
Okay, ingat. Ya, unknown kita lihat kat bawah, dia masih kat atas. Jadi pindahlah. Ni pindah. Jadi dapatlah 2 sama dengan 4. 5y pindah jadi darab lah. Kita dapatlah 2 sama dengan 4 darab 5, 20. Okay, tak ada y, ada y. Adalah y kat sini. Sini tak ada y, sini ada y. Ada y kat sini lah. Okay, lepas tu nak tinggalkan y dia seorang-seorang. Pindahlah 20. Okay, dapatlah 2. Okay, ini kan darab pindah jadi bahagi. Okay, 1/20 dapatlah 1/10. Okay. Okay, settle. Okay, cuba lagi soalan. Okay, contoh apa lagi soalan ada? Okay, 3y per dengan 4 sama dengan 6. Okay, kita buat apa dulu? Okay, ini kan darab. Ikan bahagi. Jadi pindah mana? Pindah bawah dahulu. Okay. Jadi dapatlah 3y sama dengan 6 darab 4. Okay, dapatlah 3y. 6 darab 4 dapatlah 24. Okay, start. Okay. Lepas tu kita nak tahu nilai y, kena tinggal kosong seorang. Jadi pindah apa? Pindahlah 3. Jadi dapatlah y sama dengan 24 bahagi 3. Okay, sebab darab pindah jadi bahagi. Okay, dapatlah y sama dengan berapa ni? 9 ya kan? 8. Okay. Okay, settle. Okay, macam pula kalau y dekat bawah. Jadi 3 bahagi dengan 4y sama dengan 6. Okay, jadi kita buat apa? Okay, kita tengah unknown dia dekat bawah. Jadi kita kena naikkan atas dulu. Ini dapatlah 3 sama dengan 6. Okay, darab. Bahagi pindah jadi darab. Okay, jadi dapatlah 3. Dengan 6 darab 4 dapatlah 24. Okay, tak ada y, ada y, je dapatlah y. Okay, okay, lepas tu nak cari nilai y macam mana? Pindahlah 24 ni ke sebelah. Jadi dapatlah apa dia? 3 darab pindah jadi bahagi. Okay, jadi kalau lepas tu kita kecil kan. Kalau tak tahu, guna je kalkulator. 3 per dengan 24, kita akan dapat 1/8. Kita 1/8. Sorry. 1/8. Okay, faham? Okay, settle. Soalan apa lagi nak tanya? Okay, baik. Macam dulu kalau macam ni. Okay, contoh 3/4y tolak 1 sama dengan 5. Okay, jadi macam biasa. Okay, tambah tolak, jumpa darab bahagi. Kita akan pindah mana dah? Kita tambah tolak dahulu. Okay, jadi 3/4y. Okay, 3 atas ni bahagian darab, 4y ni bahagian bahagilah. Okay, jadi tolak 1, pindah tolak 1 dahulu. Jadi dapatlah 3/4y. 3/4y sama dengan 5. Okay, kekal. Tolak 1 pindah jadi tambah 1. Jadi dapatlah 3/4y sama dengan 6. Okay, lepas tu kita buat apa? Kita macam tadi, tak boleh anu kat bawah, kita mana naik atas. Dapatlah 3 sama dengan 6 darab dengan 4y. Okay, jadi dapatlah 3. 6 darab 4 dapatlah 1, 2, 3, 4, 24. Okay, lepas tu kita nak cari nilai y, pindahlah 24. Jadi 3/24 sama dengan y. Okay, jadi dapatlah, maaf tak mau tempat pula. Okay, tukar kalkulator dapatlah 1/8. Okay. Okay, settle. Okay, jumpa lagi. Setakat ini dahulu kelas kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.